Okey, kita nak tengok pula game IM Mas Hafizul Hilmi, pemain Malaysia kita menentang pemain nombor 4 terkuat dunia iaitu GM Javoke Sindarov yang juga merupakan antara calon juara dunia. Okey, ini adalah game Blitz, jadi apa-apa boleh berlaku dan kita tak nak analisis terlalu mendalam. Alright, enjoy. Kat sini putih mulakan dengan pawn pergi ke E4 dan dibalas pawn ke C5 oleh Mas. Kita ada knight F3, D6 ya. Ini adalah opening Sicilian defense. D4, pawn makan D4, knight makan D4 dan seterusnya naik ke F6 macam biasa, serang pawn dan kat sini Sindarov pilih bishop ke D3 untuk kawal pawn tersebut. Kita ada knight ke C6, bishop E3 dan seterusnya naik pergi ke E5. H3 kat sini, knight makan bishop D3, queen makan balik dan E6 oleh Mas. Alright, King 0-0 buat castling dan kita ada bishop ke E7. C4 castling 0-0 oleh Mas pula. Knight C3, A6, Rook F ke D1 dan seterusnya Queen ke C7. Rook A ke C1, Bishop D7, B3, Rook F ke D8 ya. Tengok macam mana dua-dua pemain cuba untuk letakkan piece-piece diorang di tempat yang bagus. Okey, Knight D, E2 kat sini, Queen A5. Kita ada bishop ke D4 oleh putih. Idea Sindarov kat sini adalah untuk cuba makan knight di F6 dan kalau bishop yang makan, memang queen boleh makan pawn percuma kat situ. Jadi sebab tu hitam keluarkan bishop dia ke C6, kawal dengan menggunakan rook. Kita ada queen ke E3 kat sini, nak bawa bishop pergi ke B6 buat serangan fork bercabang dua macam tu. Jadi sebab tu Mas letakkan knight dia di D7, kawal petak B6 tu. Kita ada kat sini knight D5. Kenapa ni? Adakah ini free? Tak. Kalau pawn makan knight tu, ini bukan percuma sebab bila pawn E makan balik, ada buka serangan ke atas bishop. Yang ini pun nak makan bishop. Jadi dua-dua bishop kena serang pada masa yang sama, salah satu akan mati balik. Sebab itulah selepas knight D5, Mas makan je knight tu menggunakan bishop kat sini. Pawn E makan bishop D5 dan seterusnya kat sini pawn E5 ditolak, serang bishop. Bishop lari ke C3, serang queen. Dan kat sini Mas telah membuat satu gerakan yang menarik dengan queen makan pawn di A2 dan membenarkan putih untuk pergi bishop ke B4 memerangkap queen hitam. Kenapakah Mas buat macam ni? Adakah dia blunder? Tidak. Ini sebenarnya adalah perancangan dia. Alright. Kat sini idea putih adalah nak letakkan dia punya rook dekat D2 dan queen hitam akan mati. Tapi Mas ada satu idea bagus. Boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan yang IM Mas Hafizul Hilmi nak buat. Silakan. Untuk yang baru tengok video ni, minggu ni saya akan kupaskan kejohanan yang telah dimainkan oleh pemain-pemain Malaysia di kejohanan berkumpulan dunia yang habis semalam. Ramai antara diorang ni lawan pemain-pemain kuat, pemain-pemain bertaraf dunia. Jadi kita nak tengok game-game diorang. Okey, kat sini apakah ideanya? Pawn ke A5 ditolak oleh IM Mas. Kenapa? Kat sini selepas rook ke D2 serang queen, semestinya Mas makan je, pawn A makan bishop. Dan kita ada rook makan queen, rook makan queen. Dan korang tengok kat sini, walaupun Mas dah tak ada queen dia dah mati, tapi dia ada piece yang sangat banyak. Dan dalam posisi ni sebenarnya tak ada masalah. Ini merupakan satu tindakan yang bagus untuk tukarkan queen kepada piece-piece. Dan kita nak tengok macam mana Mas gunakan piece-piece dia dengan betul kat sini. Okey, knight ke G3 oleh putih. Kita ada knight masuk ke C5 duduk di tempat yang sangat cantik. Jadi putih cuba hilangkan knight tu dengan knight pergi ke E4. Kita ada B6 kawal knight. Knight makan knight dan seterusnya pawn makan knight C5. Alright. G3 kat sini dan rook D ke A8. Kalau korang tengok kat sini, Mas mempunyai satu posisi yang bagus. Dan ini sebenarnya berdasarkan engine catur, berdasarkan komputer, ini menang ataupun hitam mempunyai kelebihan yang sangat tinggi. Okey, sebab apa? Sebab dia dah kawal file A, dia ada dua rook yang boleh bekerjasama dan dibantu pula oleh bishop. Lepas tu pawn dia pula lebih banyak. Jadi ini adalah peluang yang bagus. Tetapi ini adalah Blitz game, okay? Game Blitz. Jadi apa-apa boleh berlaku. Alright, kita tengok kat sini. Putih gerakkan rook ke D1 dan dekat sini hitam ataupun Mas boleh mainkan rook pergi ke B2, letak tekanan ke atas pawn di B3. Dan kat sini kalau putih contoh mainkan pawn ke H4, kita boleh bawa rook ke A3 untuk makan pawn ni dan memang pawn ni mati.
tak boleh dikawal sebab kalau rook kawal di D3 kat sini, hitam boleh check ke bawah, king lari dan lepas tu bawa rook tu pergi ke A2 dan kita dapat tengok tekanan kat sini ada, tekanan kat sini ada. Dua-dua piece ni rook dengan queen ni tak boleh nak bergerak ke mana-mana dan kat sini hitam boleh slow-slow. Cantik kan dia punya buah-buah yang lain. Tapi kat sini selepas rook ke D1, bishop F6 dimainkan oleh IM Mas dulu. Kita ada queen ke E4, block pawn tu untuk tak bagi buka. Kalau buka bishop tu cantik. Okey, kita ada G6, seterusnya queen ke G4, rook ke B2 nak makan pawn B3. Dan kat sini, kalau putih cuba masuklah sebagai contoh queen masuk ke D7 nak makan pawn, ini tak berjaya. Sebab rook D8 boleh serang queen sambil kawal, queen kena lari. Dan selepas itu, E4 boleh dimainkan. Buka laluan bishop yang sangat cantik kat sini. Kalau rook ke E1 cuba untuk makan pawn ni, bishop akan pergi ke D4. Ini idea dia untuk tambah serangan di sebelah sini pula. Jadi hitam akan menang lah kat sini. Okey, sebab itulah selepas rook ke B2 kat sini, queen tak masuk. Sindarov mainkan rook pergi ke D3, kawal pawn tu. Dan kat sini sebenarnya ada banyaklah gerakan yang bagus. Gerakan macam rook pergi check dulu boleh, rook pergi double dekat sini nak makan pawn ni boleh, ataupun pergi ke sini pun nak makan pawn ni boleh. Tapi disebabkan ini main Bliss, masa tak berapa banyak. Jadi Mas telah blunder, dia telah tolakkan pawn pergi ke E4. Dan kat sini kenapa blunder? Sebab free. Jadi Sindarov makan je dan ini dah memberi ruang untuk putih cuba masuk dan serang hitam. Jadi masa tak berapa banyak, Mas teruskan dengan rook A ke A2 kat sini, cuba untuk makan pawn F2. Kita ada queen masuk ke E8, check, king lari G7, rook ke F3, rook ke E2 serang queen, queen lari ke D7 nak makan pawn. Dan di posisi ini sepatutnya IM Mas boleh mainkan bishop ke E7, kawal pawn ni dan tak ada masalah. Dua-dua pemain boleh masih lagi sambung bermain. Tetapi kat sini masa tak berapa banyak, tinggal beberapa saat je. Akhirnya sekali lagi blunder telah dibuat oleh Mas. Dia makan rook, makan pawn F2 kat situ. Dan ini memang kalah teruslah sebab rook makan rook kat sini dan bishop pergi D4. Ya, memang boleh makan balik. Tapi kat sini queen makan dulu pawn di F7 check, king lari dan queen F4 check, king lari ke G7 dan dekat sini sebenarnya kalau korang tengok Sindarov boleh checkmate, queen pergi ke F8 terus checkmate, tapi Sindarov pun tak banyak masa juga sebab dia pun main Bliss juga. Apa yang dia buat kat sini lagi simple, iaitu queen makan bishop di D4 check. Dan kat sini Mas terus resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab kat sini selepas pawn makan queen, rook memang makan rook, ini menang lah. Sayang sekali di situ IM Mas terlepas peluang untuk menang ke atas Sindarov, tapi satu permainan yang bagus telah ditunjukkan oleh IM Mas Hafizul Helmi.